Ni lawak kampung. Maharaja Lawak, aku ingat minggu pertama kita pergi check content. Masa kita check content tu, kita orang buat persembahan yang tentang moral lah, moral dan nasihat. Satu kali pertama kita orang bagi tahu jenis lawak kita orang. Tu ada seorang hamba Allah ni kata, ini ke lawak yang kau nak buat? Lawak macam ni, lawak nasihat ni. Ni lawak kampung. Kau balik malam ni mesti kau tersingkir punya. Ush. Bayangkan kita paling junior dekat Maharaja Lawak. Mau tak sedih, babe? Aku dengan Ajak duduk dekat tangga, mata dah bergenang kan. Air mata dah ni. Itulah datangnya Datuk SCV. Datuk, rasanya kita orang tak layak duduk atas pentas Maharaja Lawak lah. Kita terkeluar lah ni. Engkau masuk bilik aku jap. Aku dengan Ajak pun masuk bilik dia. Orang tak nak tengok kita orang. Shiro ni siapa? Juara Raja Lawak 6 je. Tak ada fan yang besar. Shiro! Shiro! Tak ada orang bangun, babe. Sebab waktu tu tahun pertama kita masuk Maharaja. Tahun pertama. Tak ada peminat. Tak ada apa. Waktu kita kita cakap dengan Datuk AC. Cakap tak, Datuk, kita orang tak ada fan. Kita orang nak keluar lah. Memang kita tersingkir lah. Tapi Datuk AC bagi tahu, memang orang nak tengok Jozan. Memang orang nak tengok Jambu. Memang orang tengok sini-sini yang lain. Tetapi sebelum dia orang tunggu Jozan keluar, dia orang akan tengok persembahan yang lain. Itulah Shiro kena curi limelight.